Payah. Try nanti. Tak payah. Lagi bengkel ni kan dalam sini. Ha ni, nanti bengkel. Kau try nanti. Pakai alignment lagi baik. Alah, murah je cas. Try ambil check. Kau try ya pakai Sober RZ. Ni aku rasa kena pakai Sober Kayaba ni. Mau dibeli. Banyaklah kau punya Kayaba. Ya. Tak boleh dek kau jalan. Teruk sangat elemen kau tu. Jalan licin. Tracknya licin. Memang lah. Sebab tu aku hati-hati ni. Okay, ayo geng. Perfume kita geng. Sama-sama tu geng. Korang boleh bantu gerakkan perfume. Perfume kita geng. Korang boleh sama-sama saya untuk habis ni. Korang boleh bantu gerakkan perfume lah. Sikit-sikit. Tak panggil dia geng. Orang saya. Hidup pula ni. Dia pahan ni orang. Tapi nasib lah tengok macam ni. Tengok polisi ni. Kak Anik, thank you Kak Anik, thank you. Allah. Oh, badan saya dah tak bermaya dah ni. Nanti black lah. Pergi bengkel lah. Alignment kau lagi ni. Banyaklah kau alignment tadi. Sudah betul kan ni? Bukan alignment kaki, itu track licin. Tak mahu ni, punya kaki. Kami tak boleh. Punya kaki. Acun. Geng. Perfume kita. Korang boleh bantu gerakkan perfume kita kan? Ambil imam muda bah ni, bukan. Mana uncle lah, ada dekat base. Ada dekat base. You kan, perfume kita kan. Sama-sama. Okey. Okey sikit abang, tapi dia dah start naik pening dia sikit-sikit ni. Dah start rasa suam-suam badan ni. Mana tu kau pergi 3 hari je di situ. Malam je demam. Siang dia okey, sampai malam dia rasa panas-panas badan ni. Suam-suam kuku macam tu. Kejap panas, kejap suam-suam. Ada ni, ada.
Ui, tadi megat tu ada lagi Zat suara dia. Itulah bang. Tapi masalah megat tu siapa Black pun tak tahu. Tak tahu. Kena bawa berubat Black lain macam tu tak ada. Sebab kesihatan je ni, dia tak ada apa pun. Disebabkan kesihatan je ni. Dengan sesemanya lagi. Jangan kena embung sangat, nanti tambah teruk. Cek RT COVID Black. Just in case sekarang ni KSG dan kes COVID. Bye. Kak lah, terima kasih Kak lah. Terima kasih Kak lah. Muka Black macam Tok Bom Indon je. Tu dia Tok Bom Indon. Aduh. Kak lah, terima kasih Kak lah. Terima kasih. Ada sini. Dia ada kat sini. Demam tu Black. Tak tahulah. Tak apalah kan. Cuba ketawa Black. Aduh, lagi berat tu. Lagi berat tu. Berat. Bahaya sekarang dia dengar COVID dah 11K naik. Sebab Sabtu lepas. Faham? Tak. Dia ni ada ni apa? Sesama. Itu yang nafas jadi macam ni. Kena picek, takut tinggi. Dia ada. Dia ada tepi. Kak Rosi, thank you Kak Rosi, thank you. Tak balik Kedah ke Raya Haji ni? Saya tak tahu je, saya ikut tahu je. Saya ikut tahu. Kalau ada urus balik, saya ikut balik lah. Kita Raya Haji ni balik kampung abang Raya Haji? Boleh? Black sejak alam ke? Black sejak alam. Dia pergi cek Black, takut jadi macam kawan saya. Faham? Kak Fadilah, thank you Kak. Thank you Fadilah. Saya ubat ada kan. Kalau ikutkan saya ubat ada. Ubat ada. Tapi saya yang tak berapa nak makan sangat. Sebab saya selalu lupa kan. Sebab saya selalu lupa untuk makan ubat. Semoga sihat. InsyaAllah. Semoga doa tu balik juga kepada sesiapa yang mendoakan. Abang Azlan, thank you bang. Thank you. Jan, saya minta maaf kan kalau malam ni agak kurang kan. Saya minta maaf sangat kalau malam ni agak kurang. Satu disebabkan saya dengan keadaan saya yang tak berapa nak sihat sangat. Saya takut kalau saya pam lagi kan, saya takut saya yang kena lagi. Kan jadi tak pasal-pasal saya kena lagi kan. Itu yang saya takut. Dia hari ni penat hari ni lain kan. Dia berbeza dengan penatnya itu hari yang korang tengok macam saya buat dekat sawit. Mana sawit viral yang korang tengok yang saya buat dengan Anchor kan. Penat waktu tu dengan penat hari ni lain kan. Memang lain. Hari ni saya penat sebab menahan dengan menahan daripada kesihatan. Kalau macam malam itu hari saya penat hunting. So Violet, thank you. So kalau malam yang agak kurang, saya minta maaf sangat kan. Saya minta maaf sangat. Ubat rantai gantung kat leher, baru takkan lupa makan ubat. Sebab siang saya okey kan. Siang saya okey.
Bila sampai malam, time-time gini kan, dia start terasa sikit-sikit kan. Slow dia terasa. Kak Nik, terima kasih Kak Nik. Terima kasih Kak Nik. Terima kasih. Tadi kau faham tak jadi apa kat dalam ni? Ha? Kau faham tak apa yang jadi tadi? Jadi megat. Itu. Abang kalau abang jumpa megat tengok starlight je kepala dia. Itu yang boleh tanya ke siapa megat? Abang kalau betul-betul jumpa megat tengok abang starlight je kepala dia. Tu dah. Siup pada semalam weh. Megat Dia tu. semalam. Semalam abang buat kat sini juga ke? Bukan. Oh, tempat lain lah. British lah. Oh. Engkau dah 3 tahun kat turun parah. Aduh, bukan 3 tahun bang. Aduh. Arjuna tu siapa? Saya tak tahu geng Arjuna tu siapa, Megat tu siapa, Cempaka tu siapa. Tapi kalau daripada viewers, ramai yang cakap Megat tu Abang Aras. So saya tak tahu siapa geng. Sebab saya dalam beberapa hari ni saya tak ada. Sejak bila Bangla ada nama Megat? Saya tak tahu bang. Aduh. Arjuna tu Atuk Cempaka. Saya tak tahu geng. Atuk ke pakcik ke moyang ke, saya tak tahu. Sebab saya dah berapa hari tak ikut parah kan. Baru hari ni saya ada. Sebab saya kalau ikut kan hari bila semalam saya nak ikut, tapi sebabkan dengan keadaan saya macam ni kan. Besok boleh terus tak? Besok insya-Allah boleh. InsyaAllah boleh. Ke kau dah cuti terus? Tak cuti terus. Isyang tak ada buat apa kat rumah. Tak apa Black, yang penting kau padu manis. Aduh. Wajah ni serupa dengan Aras tu Megat. Serupa dengan Aras. Tak lah geng, saya pun tak tahu kan. Kalau saya lagi fikir benda lagi pening kepala. Sebab saya tak tahu. Cempaka tu lawa Black, rugi Black tak tengok semalam. Jangan geng. Korang lupa ke geng apa yang dah jadi dulu? Korang lupa ke apa yang dah jadi dekat saya dulu? Kalau mana-mana tempat Datuk Puteri mesti saya kena geng. So saya tak boleh. Black Abang Ibrahim kena salam. Pak Ibrahim lah, Pak Ibrahim. Aduh. Aku kalau aku jumpa Megat tu rumah aku starlight sat kepala dia. Geram pula aku. Ayo geng, semangat geng. Borak-borak juga geng. Perfume kita geng. Sambil-sambil tu korang boleh gerak geng. Korang boleh bantu gerakkan geng. Face to face lah dengan Megat tu Daus. Aduh. Aduh. Macam mana lah Megat. Kalau Megat Iskandar saya kenal lah kan. Tapi kalau Megat siapa pula Megat? Starlight sekarang host. Apa ni? Black nanti balik cari air kelapa, selawat. Lepas tu minum, insya-Allah sembuh sakit ataupun demam suam kuku tu. Tak tahulah saya kak. Nak kata demam pun tak tahu. Nak kata pening pun tak tahu. 3 in 1 katanya. 3 in 1. Yang tadi tu lah Megat Black yang kau jumpa baju putih tu. Saya tak tahulah geng. Tadi dah atuk mana saya jumpa pun. Baju putih tu Atuk Arjuna. Atuk Arjuna. Atuk Arjuna. Megat
Jumpa Ayo guys, aku. kamu geng, sikit lagi geng. Perfume kita guys. Yang sikit lagi, perfume kita sikit je lagi. Sikit je lagi. Ada. Black je saya. Atuk tu lari dari rumah. Tak tahulah saya. Saya pun tak tahulah. Ya kan Black yang siapa. Ya kan Black tanya siapa nama dia. Betul, saya ada tanya nama dia. Lepas tu dia jawab Arjuna. Tapi masa Arjuna tu saya pun tak tahu siapa. Saya pun tak tahu siapa. Mungkin kalau saya ikut tu hari-hari yang sebelum ni kan, mungkin saya tahulah siapa kan. Mungkin saya tahulah. Mungkin saya tahu siapa. Tapi itulah, semua dah tahu. Semua orang bosan tengok kau. Tak apalah, tu dah ada kat sana. Semalam dah semua aku dah megat. Arjuna tu Black pula Starlight. Arjuna tu nama orang-orang lama. Faham? Uncle tahu Arjuna Black. Tak tahulah, tadi Uncle cerita pasal Arjuna pun saya pun tak berapa nak faham sangat. Sebab saya tak tahu geng siapa. Time Uncle cerita tu pun saya tak berapa nak faham sangat. Saya tak berapa nak tahu sangat. Aku tak berapa nak faham sangat. Okay lah Black, saya undur dulu dan kira salam pada dos dan yang lain. Assalamualaikum, baik. InsyaAllah. Arjuna tu aku jumpa masa parah bulan puasa kat Sahabat British. Ni petuh orang lama-lama Black. Minum petum panas, try. Dah. Kalau kau gini hari. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sini, terima kasih. Terima kasih guys, terima kasih. Saya pun tak tahu geng. Saya rasa macam benda ni nak kena kita nak kena pergi balik tempat semalam guys. Macam makin mengarut lagi benda ni. Tiba-tiba masa sampai ikut. Nak apa benda tu ikut sampai sini. Benda yang sama ganggu dekat tempat lain. Macam benda ni macam dia mengikut. Ras, fikir tak? Aku rasa nak kena pergi balik tempat semalam. Aku rasa macam tu. Sebab benda ni macam dia mengikut ni. Aku rasa dia mengikut kau ni. Dia tak mengikut kau, dia mengikut Uncle. Uncle tu banyak yang mengikut tu. Tak, tapi tak tahu lah dia sebab takkanlah sampai sini kan. Tak, sebab tu aku cakap, kalau kata benda yang sama tapi di tempat yang berbeza, memang benda tu mengikut. Aku takut macam ada benda yang tak settle semalam. Aku betul-betul kalau aku jumpa cempaka tu memang aku tangkap pergi kahwin dengan Black ni. Memang aku tangkap dia kahwin.
Mungkin aku tangkap dia. Aku tangkap dia kahwin. Apa kena mengena dengan Black? Black tak ada dalam cerita tu. Aras cemburu nanti. Apa benda si cemburu buat apa? Tapi kalau tangkap bagi kat uncle pun aku rasa uncle nak tu. Mana siapa? Cempaka. Tapi dia ni lah Daus. Macam siap nak solo semua. Mau letak mana nanti lah Cempaka kena dengan Black. Itulah. Black ni banyak skandal pula. Tapi masalah dia skandal dia semua hantu. Banyak saja je. Kalau semua hantu buat apa? Kenapa sekejap view berubah Bug Bak. Tadi pun daripada 2000 lebih. View aku daripada 2000 lebih. Turun 49. Lepas tu naik balik 2000 lebih. Turun 49. Oh, dia punya bug ni tu. Bak tu. Daus lupa semalam dia yang marah Ras tu lah. Mula-mula dia yang cakap apa Cempaka ni apa semua ni. Mana ada. Aku nak tengok je siapa Cempaka tu. Alah kau semalam sebelum nampak Cempaka kau macam benci dia. Itu tak seperti yang dibayangkan sebelum tu. Oh tak mesti. Oh dah nampak ni lah. Faham? Tapi betul tu. Dia macam lain kan Daus? Lain tu nampak dia benda tu. Sebelah seorang guys. Sebelah seorang. Orang yang nampak dekat live pun gitu orang depan mata gitu orang nampak ke. Sebab tu si Daus lari macam dia nak terkam. Aku bukan nak minta terkam dia. Aku nak tengok depan. Seorang lagi geng. Seorang lagi guys. Tahu lah silap Daus semalam. Aku nak pergi solo pergi dalam kau tak bagi. Bukan. Aku tahu kau. Kau ngejak lagi kau masuk kan kau tak keluar. Benda kita nak balik. Geng kali 3 geng. Kalau nak tengok kau macam mana kau tengok uncle. Lebih kurang kau lah. Ini rakus. Uncle tu rakus tau. Saya belum nampak tak seperti yang dibayangkan. Itu lah. Kali 3 geng. Ni sikit lagi 80 geng. Umi terima kasih. Fadilah terima kasih. Jaga win weh. Uish. Terima kasih guys. Ayo guys, come on gang. Teruskan semua korang guys. Aku rasa Daus besok apa-apa yang berlaku kita kena jangan kita terus je. Tak boleh terus je. Dia tak boleh berhenti. Tak, kau dia sebab tu masalah dia bila permainan tu kita tak settle kan. Bila permainan tak settle, benda tu takkan habis tau. Benda tu dia akan bersambung. Bila bersambung tu dia maknanya dia ikut kita lah. Tak, kau perasan semalam daripada start mula-mula dia benda ni dia bagi hint kita satu-satu. Tak tahu dia nak kita tahu penceritaan kat situ apa yang pernah jadi. Keluar 5, 1 bongkok yang Pakcik Arjuna ke apa, macam ada kaitan dengan benda tu. Kita pergi depan macam ada atuk dia, lepas tu macam kena macam lebih kurang macam kena dera macam tu kan. Dia macam flashback balik. Lepas tu kita nampak tu, dia step by step kita kena ni. Sebab tu tak boleh lambat geng. Tu je aku cakap, tak boleh lambat. Kena, kalau korang nak betul-betul kita orang kena gerak awal. Tapi actually aku takut juga weh nak pergi tempat semalam besok. Jauh weh. Kalau kata tas aku macam ni juga besok weh. Kena awal geng, kena awal. Duit modal weh. Ayo. Tu je kunci dia. Kita okey. Boleh, besok kita live awal geng. Pukul 11. Korang tahu tak semalam saya sampai pukul apa? Aku sampai si Zawa ni pandai je masuk awal. Awak
punch card pun tak ada. Aku sampai semalam kat rumah pukul 8 ni. Masuk awal tapi kod support pun tak. Aku sampai kat rumah semalam pukul 8. Kau sampai pukul apa? Pergi rumah mana? Pergi rumah kau? Tak pergi rumah kau. Yelah kau sampai pukul 8. Ha. Tak adalah aku sampai pukul 8 dalam 7 berapa? 15 ni. Malam jam. Kau ikut jalan lain. Kau ikut jalan Kuala Selangor. Aku semalam ikut plus. Oh Allah. Esok ni lagi sakit ni. Esok ni banyak jalan tutup Besok banyak jalan tutup. Besok kalau kita betul-betul pump kat situ, banyak benda sebenarnya cerita kat situ kita boleh tahu. Tapi tu nak kena masuk awal lah. Tapi kena semangat dia tu geng. Semangat dia kita nak masuk tu nak pump. Dia tempat-tempat macam tu geng. Paling cantik guys kita masuk pukul 1. Kena awal lah. Terima kasih guys. Boleh tak geng? Boleh tak? Kalau korang besok korang bersatu gerakkan awal. Kita tak ada masalah masuk awal. Korang bantu awal geng. Tengok hilang dah 7 win. Borak-borak hilang win. Borak hilang 7 win. Esok malam ke malam ni lah maksud dia. Esok ada tu geng. Esok ada Asian Unity apa tahu persidangan Asia. Banyak jalan tutup geng. Esok siapa yang duduk kat Negeri Sembilan, saya rasa baik korang ponting je kerja korang, tak payah keluar. Saya silap korang sampai office ke 12. ASEAN Summit. Ada ASEAN Summit. Aras memang dah lama benda yang kat sawit British tu ngikut ganggu dia. Dia kat mana benda tu tak ikut dia, semua tempat. Kalau dia pergi semua orang ikut dia. Aku rasa kan. Aku tahu Aras. Besok nak pergi British kan. Nak pergi sawit British aku tahu macam mana. Kau tak nak bagi benda tu kenal kau kan. Baik kau cukup bagi ni licin macam dulu. Kau fikir aku pergi sawit British benar lah licin? Licin ni semua atas bawah aku licin kan? Tak, kau kena botak sekali. Jadi silap kening pun kau kena cukur. Pakai topeng. Kau ingat jin tu kau pakai apa pun kau ingat tak kenal ke? Mungkin dia tak kenal kau. Dia cakap, ni siapa ni? Yang licin semacam ni macam telur. Dan macam atas bawah. Bukan you atas bawah tu misai dengan ni. Misai atas. Jambang bawah. Macam tu. Jauh dah ni. Fikir kau bukan. 9 orang guys. 9 orang. 9 orang geng. Geng boleh tak geng? Sekarang kita bagi tahu awal lah geng. Kita tahu korang nak kita semangat dekat sawit British sebab ada benda matlamat kita, ada mission kita geng kat sana. So tolong gerakkan awal geng. Janganlah sampai dekat pukul 3 kita baru gerak. Korang bersatu lah awal geng. Bantu awal. Jengkol, berapa bayaran tu? Adalah setahun gaji kau. Yasmin terima kasih. Yasmin terima kasih. Mesti besok dia cakap, Daus boleh tak kejadian tu? Yasmin terima kasih. Ana terima kasih Ana. Thank you. Kali 3 geng, kali 3. Ajak mengenjat. Kau nak kita pergi sana ajak dengan ada jempaka macam tu. Last semua bergaduh pasal benda tu je geng. Tak jadi. Weh, ajak kalau bawa ajak dia boleh menanduk-nanduk kat dalam tu. Jasmine, kau bayangkan kita orang pergi sawit sawit putri saja. Kau tengok macam mana kelakuan masing-masing. Saya silap dia boleh menyondol kat dalam tu. Siap dia cakap apa? Apa ajak cakap hari tu dengan sawit putri tu? Itu pun lawa juga geng. Putri dekat sawit 4.0 lawa juga. Tapi lain sikit muka dia. Dia ajak kahwin ke tak silap aku? Apa yang dia cakap? Ada dia cakap dekat sawit 4.0 tu. Aku dah cakap kat dia, weh ajak. Kau kalau kau tengok macam tu, kalau kau rasa cantik, kalau kau kahwin-kahwin tiba-tiba tak cantik, macam mana? Dia kata, alah apa susah, tutup lampu. Yang penting putri. Engkau asal putri semua kau sapu. Aduh. Asal putri je kau sapu. Asal putri je kau sapu. Macam mana bentuk kejadian dia pun kau tak kisah. Asalkan putri. Lain macam itulah tu.
Aku cakap kat dia tu, weh Jak, weh bahaya weh. Kau kalau kau tengok cantik nanti kalau kau kahwin, kalau tak cantik macam mana? Dia kata, dia selamba je siap dia cakap kat aku. Apa susah, tutup lampu. Daus, tapi kau ingat satu benda Daus. Semalam Abang Zul cakap ajak tak live semalam sebab pergi bertunang. Kau tahu viewer dia semua kecewa, menangis. Ajak bertunang. Maknanya dia ajak ni memang laku. Sampai jin-jin pun suka kat dia. Weh bahaya je dia. Aku rasa Daus macam ni lah Daus. Kita gentle lah. Aku rasa dia pakai tangkal Daus. Muka dia tu tak kena lah. Aku rasa dia pakai minyak dagu. Betul. Tak, maksudnya muka dengan badan dia macam tak kena. Macam balancing dia lari sikit. Siap tu. Aduh, sembang weh, kita hilang weh. Aduh. Kahwin kau satu je aku tuju tadi. Tapi ajak handsome gang sebenarnya. Ajak handsome. Handsome. Tapi satu je kalau dia ubah lagi handsome. Dia punya mohak. Dia punya rambut. Rambut upin-ipin dia tu tak lari-lari tu daripada dulu. Apa yang istimewa sangat dekat rambut dia tu? Itulah aku cakap dengan kau, jangan bawa pergi sawit British tu. Aku takut kau sekejap gini menanduk kat dalam tu. Rambut dia dah tajam. Itu yang win. Aku rasa sebab tu lah. Kenapa dia tak panjang? Kau cuba bayangkan ajak sikat tepi. Dia kalau sikat tepi bukan ajak nama dia. Lain. Jadi tak ajak. Kalau dia sikat tepi tahu. Aku tahu nama dia. Kalau dia sikat tepi nama dia jadi Abdul Razak. Duduk satu kita dengan dia tengok dia buat. Handsome kan dia. Ajak handsome. Dia handsome. Tapi kalau dia tak payah gelak lagi handsome. Dia handsome lah geng. Sebab tu banyak wanita-wanita yang tersakiti kalau dia cakap dia. Aku boleh definisi ajak ni handsome dia. Handsome dia tahu mana tau. Handsome dia ajak ni dia handsome kalau duduk kat tempat gelap. Terima kasih korang dekat uncle geng, bukan aku geng. Hari ni aku 9 orang guys, 9 orang. Esok kita perform geng, tapi korang bantu ramai-ramai. 9 orang guys. Ajak tengok dorang dua ni mengata. Salina thank you. Ajak Sochi. Kalau dia tengok misi sawit British. British lah. Isri thank you, Salina thank you. Lagi 4 orang guys. Lagi 4 orang. Teruskan ni ramai-ramai. Sikit lagi kan. Sampai 80%. Sampai 80% dah okey dah. Besok kita fikir ajak nak besok. Punishment kita suruh disikat tepi rambut dia. Mana dia nak tu? Kali 3 guys. Kali 3. Tak nak ni. Kita dah kena live dah geng. Sabar. Thank you. Sikit lagi yang sampai 80% okey dah. Mak ai lagi mesra dah. Dapat satu ikan pun 80% dah. Guys saya geng. Sila tinggi sila. Black kemas lah Black. Kemas lah. Kemas setengah sekejap. Penat juga jadi backup kat. Tunggu kat luar kan dah. Oh penat weh. Macam tu korang rasa dia backup. Penat melawan dengan nyamuk. Lama-lama tunggu kat base. Penat juga kan. Fadilah terima kasih. Geng, siapa setuju kalau besok kita masuk pergi sawit British, kita start awal.
Kalau korang ramai-ramai setuju, tolong gerakkan daily kita awal. Aku dah bagi tahu Daus. Terima kasih. Esok kita live awal sikit. Maksudnya live pukul 11.20 ke 11.30 ke, push dulu setengah jam, bagi tahu orang untuk post daily baru. Ada masa geng, kita kumpul orang, lepas tu daily baru pump terus. Kalau boleh sebelum pukul 1.30 kita masuk. Ni hari ni aku pergi klinik geng, cek aku punya kolesterol. Kenapa kaki aku macam ni, duduk lama-lama sakit. Makin tua ni banyak pula sakit-sakit. Sakit badan lah, sakit kaki lah. Kau baru sedar ke yang kau dah tua? Tak, aku baru sedar yang badan-badan aku banyak sakit. Aku ingat aku masih muda. Aku macam perasan aku 18 tahun. Tapi bila aku tengok jambang aku, lupa. Sebenarnya aku dah tua. Bibi, thank you. Kau cuba cukur licin. Tak lah, kau cukur jambang dan janggut kau tinggal misai. Orang gerak tunjuk. Nak kumpul orang, kena gerak tunjuk kawasan. Nak kumpul orang, kena gerak tunjuk kawasan. Tak juga cahaya. Tak semestinya. Kita bukan nak view. Kita nak benda tu berkualiti. Kalau kita nak view, boleh je kita start terus. Kita cerita bukan bab view. Kita cerita bab kualiti. Last fikir lah, kita balik. Aku nak kena gerak hari ni weh. Last. Aku berpuasan yang nama nenek ni memang betul-betul nenek ke? Momok lagi, momok nama dia. Sikit lagi geng, kita nak sampai 80%. Lagi 2,000 lebih saya tekan pause. Wah, korang doa-doakanlah kaki aku elok geng, tengok. Macam aku tu tengah duduk ni kan, sakit tu kaki aku. Sampai kan dekat uncle hari ni dia awesome, thank you. Cinta cakap. Cinta. Gila uncle, padu uncle. Pergi massage. Uncle boleh buat team baru lah uncle. Uncle buat team WPF. WPF. Lepas ni WFP collab dengan WPF. WPF siapa? Uncle. WPF. Tak apa, WPF tak bagi. Takut Uncle buat ni nama team KWSP. KWSP. Dengar cerita sekarang dia tengah duk kapit-kapit Black sebab Black punya tu dah nak keluar KWSP. Oh ya. Andra ada WSP ke? KWSP. Ada lah. Apa lah tak ada. Bukan benda apa? Bukan kira WSP panggil. Sekarang ada wang simpanan ni, wang simpanan tentera. Ada macam tu. Tapi macam kita ni panggil WSP lah. Patut dia kapit-kapit Black sekarang ni. Black orang. So korang kuliah ni, bodik-bodik ni. Black cakap lepas ni dia nak pergi cari kereta. Nak pergi beli kereta. Dia ajak aku pergi cari kereta tu. Aku tanya dia, Black kalau nak beli kereta apa? Black ingat tak GTR, Black nak keluar Lamborghini. Mantap.
Kau suruh dia keluar ni tau. Daripada lambu sini, baik lambu sini. Kali 3 geng. Lepas tu dia nak keluar R100. Ha? Dia nak keluar R100. R100? Cepat bagi gift lagi. Oh kau ni. Ni haters ni kali. Kalau R1 1000cc. Kalau R100 10,000cc. Kan kau bayangkan kalau 10,000 cc ni macam mana tu Tak Ustaz. Dia sikit dia terbang dah. Kan. Dia ketuk gear 1, gear 2 dah sampai Kedah. Dia ketuk gear 1 kat KL, dia masuk gear 2 kat Kedah. Tapi motor je sampai Kedah. Kau bayangkan, dia masuk gear 1 kat KL, gear 2 dia masuk kat Kedah. Dia ketuk gear 3 sampai Bangkok. Itu dah macam kabel terbang dah tu. Lepas tu, macam tu. Lepas tu lah kali dia ketuk gear 4 sampai alam barzah. Ketuk gear 4 kat alam barzah. Tapi kalau dia full throttle, Geng, kalah lagi kita geng. oh ya, terima kasih. Kalah lagi. Dia kata kalau R100 tu ketuk gear 5 terus jumpa Yapin. Mana tinggi oh. Mana bila tinggi. Alhamdulillah, terima kasih geng. Lupa lah Dah weh, balik lah weh. Tak pun nama. Yalah. Awal besok kita pergi sana. Alright. Terima kasih guys, terima kasih. Isu awal weh. Isu awal lah. Weh, kau awal weh, kau jangan lewat. So guys, saya gerak dulu geng. Terima kasih kepada korang semua yang kongsi rezeki. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Saya doakan kepada korang semua, semoga Allah memudahkan urusan, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik. So kita jumpa besok geng, insya-Allah. Saya gerak dulu guys. Terima kasih geng kepada korang semua. Terima kasih kepada semua moderators yang membantu monitor live kita geng daripada awal hingga habis. Terima kasih guys. Kita jumpa besok geng, insya-Allah. So guys,